Dibawakan kepada anda oleh GoCell International Senam Berhad. Badan sihat dan bertenaga, Kodes sudah pasti pilihan saya. Kekal cergas dan sentiasa ceria, Kodes pilihan saya. Nampak mudah, apa rasanya? Kodes sudah pasti pilihan saya. Sehat, cantik, ceria dan mudah bergaya. Kodes membuat kita juga dikagumi. Kodes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersama kembali dengan segmen tajaan GoCell International. Dan bersama kami di studio IKIM FM Puan Sharifah Rashid Al-Junaid atau Puan Sherry, PR dan Product Development Director. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah bkhair. Kif hal semua? Alhamdulillah, ana bkhair. Allah yaslamuk. Saya sebagai mukadimah, silakan Puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum sami'il kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim khair insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ceria dan salam mahabbah pada pertama sekali DJ kami ya, Muna, dan para pendengar Radio IKIM dan juga pengguna-pengguna setia produk GoCell International yang saya kasihi sekalian. InsyaAllah anda semua berada dalam keadaan sihat, walafiat, tenang, bahagia di samping keluarga tercinta. Dan Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada hari dan bulan yang mulia ini bulan Rajab insyaAllah. Dan izinkan saya bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan topik kami pada hari ini adalah gorgeous untuk kesihatan dan kesejahteraan anda. Sambil itu rejuvenis untuk mendapatkan cantik, muda dan kulit berseri insyaAllah. Seperti Puan Alhamdulillah. Apa ni, mudah pun dah berkurang kan. Berseri hari ni Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama kita tak bersama ya. Benar ya, Alhamdulillah. Okey, sebelum tu saya nak bercerita sikit tentang suplemen. Apa itu suplemen kesihatan Kalau kita tahu suplemen ni kita minum untuk menambahkan apa kekurangan dalam badan kita. Mungkin kita rasa kita makan secukupnya, ada vitamin, ada mineral dan seterusnya, tapi kita tahu kita tak mampu seperti yang digalakkan makan sayur, 5 bahan sayur setiap hari, protein secukupnya, mineral secukupnya. Mana ada orang makan perfect tak? Sebab tu kita perlukan suplemen untuk menambah kekurangan dalam badan kita. Jadi kita akan lihat bila badan kita ni ada kekurangan sesuatu, kita rasa tak selesa, kita dapat sesuatu yang tak elok tapi apabila kita dapat sesuatu yang kita tambah dalam badan kita seperti suplemen dan seterusnya, kita rasa segar, kita rasa baik dan seterusnya. Jadi itu yang penting kita tahu, suplemen ni bukan ubat tapi sesuatu yang menambah kekurangan dalam badan. So gorgeous ni syarikat dia keluaran daripada syarikat GoCell International tahun 2010. Alhamdulillah kami keluarkan produk yang berasaskan stem cell pertama di Malaysia. Kami bergabung dengan Mibel Biochemistry daripada Switzerland untuk mendapatkan satu bahan yang sangat unik dan inovatif, iaitu kombinasi stem cell dengan CM glucan. Kita gunakan 2 jenis stem cell bertambah dengan CM glucan untuk meningkatkan lagi tahap efikasi ataupun keberkesanannya satu suplemen dalam badan kita. Sebelum ni kita tahu suplemen selalu mengandungi collagen, mengandungi antioksidan dan bahan-bahan seperti vitamin C dan seterusnya. Tapi dengan adanya stem cell dalam suplemen, ia meningkatkan lagi efikasi atau keberkesanan produk itu. Ini meningkatkan lebih saintifik dan lebih manfaat. Kita tahu stem cell ni sekarang dialu-alukan oleh pakar-pakar doktor di mana-mana saja. Dan ramai apabila tidak ada lagi cara lain nak merawat, mereka akan gunakan stem cell. Sekarang ni ramailah stem cell anak, stem cell kambing biri-biri, dan juga donor manusia stem cell untuk membantu apa-apa penyakit yang kita rasa ke tahap yang kritikal lah, tak tahu apa lagi nak buat kan. Pasal ini membuktikan bahawa apa yang kita hadapi, sesuatu penyakit, kita harus fikirkan yang badan kita yang boleh merawat diri kita sendiri. Ubat-ubatan tu dia boleh merawat tapi ada tahap tertentu. Tapi bila kita dapat merawat sendiri badan kita, itu yang terbaik.
Maknanya dengan stem cell tu dia membantu badan kita merawat diri kita sendiri dengan bantuan-bantuan makanan lain-lain lah. So itu yang kita nakkan sekarang. Jadi suplemen ni memang satu yang tahap yang dinamakan nutrigenomics. Apabila sudah sampai ke tahap ini, nutrigenomics ini adalah suplemen yang memberi perubahan terbaik bagi tahap epigenetik, iaitu situasi yang kurang baik di luar genetik kita, seperti disebabkan oleh makanan yang kurang baik, udara, pencemaran, gaya hidup yang kurang sihat. Jadi ia membantu membetulkan baik apa yang kekurangan dalam genetik kita lah. Alhamdulillah, Gorgeous dengan remusan yang terbaik ini yang mengandungi dua jenis stem cell, double stem cell, CM glucan dan juga collagen, vitamin C, bersama dengan 3 jenis antioksida. Kita ada acai berry, pine bark dan juga grapeseed extract yang memang sudah pun dikaji beribu-ribu kajian untuk membuktikan kehebatan mereka ni. Dan juga ia membantu kita mengatasi masalah sistem imunisasi yang rendah. Kita tahu kalau kita sistem imunisasi kita rendah, kita cepat jatuh sakit, kena jangkitan bakteria dan seterusnya. Jadi itu kelemahan itu menyebabkan macam-macam. Dan Alhamdulillah Gorgeous boleh membantu macam-macam masalah kesihatan. Tapi hari ini saya nak fokus tentang alahan. Kerana saya dapat feedback memang sangat-sangat menakjubkan tentang bagaimana Gorgeous boleh membantu masalah alahan. Kita tahu alahan ni dia ada 2 jenis. Satu luaran, satu dalaman. Luaran maksudnya kita kontak, dia panggil kontak alergi lah. Maknanya kalau kita memegang atau terkena sesuatu, dia menjadikan satu alergi, seperti gatal, bengkak, lepas tu dia jadi merah-merahan. Seperti ada orang tak boleh gunakan bahan-bahan yang mengandungi nikel, seperti anting-anting ke gelang ke kan. Kalau bukan asli dia tak boleh guna. Dia kena pakai yang mahal je kan. Daripada emas seterusnya. Tapi kalau nikel ni nampak cantik kan, kita tengok kadang wah cantik nak pakai, sekali gatal-gatal. Jam pun kadang-kadang tak boleh kerana dia ada nikel kan. Jadi memang tak sesuai untuk ramai. Dan juga ada kain-kain macam saya tak boleh pakai wool. Apa saja yang ada cashmere wool saya akan terus garuk-garuk dan bengkak satu muka. Terpaksa pakai cotton sajalah kan. Nak buat macam mana kan. Dulu saya duduk di England memang saya rasa tertekan lah kerana tak boleh pakai bahan wool. Jadi pakai leather dengan cotton sajalah. Dan ada juga seperti mereka yang ada eczema yang teruk, dan ada yang tahap yang boleh dikawal lah. Ada yang sampai langsung tak boleh so eczema ni ataupun dermatitis dinamakan skin dermatitis ni, dibuat kajian. Ada satu klinik dinamakan klinik Mayo, dibuat kajian 4,000 pesakit, dan dijangka masa 5 tahun mereka mendapati bahawa ada bahan-bahan yang menyebabkan alergi. Banyak bahan-bahan, tapi saya mungkin touch 5 lah hari ni. Nikel yang selalunya saya dah bincangkan tadi. Balsam of Peru. Balsam of Peru ni selalu digunakan dalam air wangi. Air wangi, minyak wangi lah, minyak wangi rempah-rempah dan perasa. Kadang kita spray minyak wangi, kita rasa macam merah, penuh naik tumpuk-tumpuk merah. Itu daripada Balsam of Peru tu lah. Okey, ketiga Temorosal. Temorosal ni mercury base. Pernah dengar tak orang pakai skincare lepas tu naik bengkak, naik gatal, menanah? Itu ada mercury base lah. Kadang-kadang hitam juga ada. Lepas tu jadi tumpuk-tumpuk hitam bila dia dah baik. Itu mercury base. Neomycin ini selalu digunakan dalam sabun, deodorant, antibiotik. Juga boleh menyebabkan alahan. Dan campuran pewangi yang digunakan dalam kosmetik, makanan dan seterusnya juga boleh menyebabkan alahan lah, selain daripada lain-lain bahan. Itu luaran. Dalaman kita tahu ada ramai yang ada alergi. Macam saya tak boleh makan seafood. Dulu saya tak boleh makan seafood. Tengok je orang makan udang kan, sedap je. Kalau ketam lah, kerang, memang saya tak boleh. Saya dapat tahu apabila saya termakan lobster, satu badan naik bengkak, panas. Dari kecil ke besar? Bukan dari kecil. Pertengahan umur. Maknanya tak semestinya dari kecil. Tak semestinya dari kecil. Pertengahan. Tapi Alhamdulillah sekarang saya dah amalkan Gorgeous selama 3 tahun ni. Saya boleh belasah semua. Alhamdulillah. Dan ada juga coklat. Ada yang tak boleh makan coklat.
kan, dia tak boleh makan kacang. Ada ubat-ubatan, aspirin. Macam umi saya dia tak boleh aspirin. Makan aspirin aja mata macam goldfish besar gitu kan, bengkak. Jadi ada penicillin pun ada yang tak boleh makan. Jadi ini yang dalaman lah. So alahan-alahan seperti ini, dan mungkin ada orang yang ada resdung, juga alahan acne. Ini juga ada satu alahan, jenis alahan. Dan alhamdulillah ramai yang dah minum Gorgeous dapat feedback yang sangat-sangat positif. Alhamdulillah. Okey, misalnya saya ada satu testimoni baru-baru ni, doktor. Dia ada resdung yang quite bad lah, dah sejak umur dia 20-an. Dia kata dia ada resdung. Jadi off and on, tiap-tiap minggu mesti ada gatal lah, apalah, bengkak lah hidung dia. Jadi semenjak dia minum Gorgeous, alhamdulillah resdung tu kalau ada pun very mild. Dan tak jarang sangat, 3-4 bulan sekali. So baru-baru ni dia overseas, dia stop, tak dapat stok lah. So balik je dia call saya, Cherry tolong saya nak stok. Kenapa? Saya pergi overseas dah lah, musim bunga kata dia. Saya tak boleh nafas. Saya memang teruk kata dia. Bunga tapi kata taklah teruk macam dulu, ada improvement. Jadi dia kata saya nak teruskan lah, jadi saya tak payah makan ubat-ubat dengan Gorgeous, alhamdulillah. Dan saya juga ada ibu yang bagi tahu saya anak dia ada masalah kulit, pengelupasan kulit yang sangat teruk, macam kulit ular. Dengan alhamdulillah dengan minum Gorgeous selama tak sampai sebulan, dah pulih kulit tu, dan tidak ada lagi masalah kekeringan ataupun seperti ulah, pengelupasan yang sangat teruk. Acne juga saya dapat feedback yang alhamdulillah lah, yang jerawat besar-besar tu kan, alhamdulillah dalam seminggu 2 minggu dia kering, dia subside. Dan anak saya sendiri, anak saya memang dia jenis yang ada high allergy macam saya juga. Dan apabila saya memberi Gorgeous, pagi-pagi dia tak bersin. Kalau tidak pagi-pagi tu kesian tengok diorang kan bersin tak berhenti dengan hidung sumbat. Jadi alhamdulillah selepas minum Gorgeous tak sampai sebulan saya bagi dia dah okey. Dia dah boleh bangun, saya tak dengar lagi mana senyap aja saya. Dah tak ada dengar. Kalau tahu dia dah bangun lah tu. Bersin. Jadi alhamdulillah ini feedback yang sangat baik. Dan baru-baru ni saya dapat feedback, memang saya sampai terharu lah, pasal orang yang menghadapi masalah darah kurang baik, darah yang gula dalam darah tu, penyakit gula dalam darah, dia tak boleh luka, betul tak? Dia kalau luka dia jadi menanah, dia jadi infection yang sangat teruk. Jadi alhamdulillah kami telah memberi satu sakit ini, dia memang tahap yang teruk lah, sampai nak potong dah kaki tu. Dan nampak dah tulang, menanah teruk. Dalam masa sebulan setengah, luka tu dah kering, dan kulit dah mula tumbuh balik, dah tutup luka-luka yang terbuka tu. Dan doktor galakkan, cakap alhamdulillah kita dapat satu penawar yang kata orang tu alhamdulillah lah, Tuhan membantu. Jadi ini yang doktor galakkan dia untuk berterusan lah minum. Kenapa? Dalam Gorgeous kita ada bahan yang tadi CM glucan tu, kajian selama lebih 15 tahun Switzerland mengkaji, dia dapat mengatasi jangkitan seperti bakteria, fungus, dan juga virus infection. Jadi ini semua daripada virus infection dan kekurangan imunisasi sistem disorder dipanggil. Jadi dia dapat membantu. Dan kedua, kita ada stem cell. Stem cell ini dia merawat sel-sel yang lemah, sel-sel yang dicemar. So proses pemulihannya lebih cepat. Sebab tu kalau dia selalu kalau orang alahan ni jadi hitam, dia jadi macam kurap gitu kan. Dia cepat baik. Alhamdulillah. Itu yang kita dapat feedback yang alhamdulillah dengan izin Allah, positif feedback. Ramai sekali tentang alahan-alahan yang sangat teruk, dan saya pun bersyukurlah kerana produk ini dapat membantu mereka ni, kerana mereka hidup ni memang kesian kadang-kadang alahan yang teruk. So itu yang saya nak berkongsi lah hari ni. Dan kita berehat seketika, kembali selepas ini, InsyaAllah. Badan sihat dan bertenaga, Gorgeous sudah pasti pilihan saya. Kekal cergas dan sentiasa ceria, Gorgeous pilihan saya. Nampak mudah, apa rasanya? Gorgeous sudah pasti pilihan saya. Sehat, cantik, ceria dan mudah bergaya. Gorgeous perempuan tidak juga dikagumi. Gorgeous.
IKIM FM, pilihan utama anda, masih lagi bersama segmen tajaan GoSell International dan bersama kami Puan Sharifah Rashid Al-Junaid atau dikenali dengan nama Puan Sherry ya, PR dan Product Development Director, dan Puan Sherry misalkan tajuk tentang gorgeous dan rejuvenis, dan juga Puan Sherry atau penjagaan kulit memang mengambil masa dan wang yang banyak. Bagaimana serum rejuvenis mampu membantu masalah ini, Puan? Okey, kita jumpa lagi ya, Alhamdulillah. Sebelum saya bercerita tentang rejuvenis, saya nak isikan satu kurang tadi tentang gorgeous. Minumannya mudah saja, 1 sachet atau 2 sachet sehari dengan setengah gelas air. Itu saja. Mudah Okey, rejuvenis ni adalah serum anti penuaan yang mengandungi bukan 1, 2 tapi 3 jenis stem cell yang digabungkan dengan 11 bahan lain untuk memberi kesan yang sangat hebat. Sebelum ni kalau kita tahu kalau serum, kalau kita ke facial, mereka akan gunakan serum. Itu adalah tahap yang tertinggi dalam facial lah, maknanya dah cleanse dah apa, terus dia akan gunakan serum. Yang mahal dalam facial tu adalah serum actually. Kerana serum ni dia punya konsentrasi memang sangat tinggi, dan dia dapat membantu merawat kulit-kulit. Sekarang ni wanita, saya rasa mereka lagi sedar tentang kecantikan kulit dan ramai nak kelihatan muda, nak bukan setakat perempuan, lelaki pun sama. Memang dua-dua kaum jadi sebab tu ramai doktor-doktor GP pun sekarang dah jadi dermatologist. Anak kawan saya dia dulu GP, sekarang dia call saya, nanti saya dah jadi dermatologist, dah ambil pakar kulit pula. Sama dengan kawan saya, kerana ada permintaan. Dulu jarang orang nak pergi dermatologist, betul tak? Orang pergi facial saja. Sekarang doktor-doktor pakar kulit memang mendapat sambutan yang sangat baik. Tapi bukan murah rawatan-rawatan seperti ini. Seperti saya share, kalau orang membuat botox injection, satu muka sekurang-kurangnya 1,500. Boleh sampai ke 3,000. Kalau buat collagen pun lebih kurang sama. Dan sekarang ni fashion musim gold threading, dia masukkan tali emas, dia tarik muka kita supaya lebih tegang. Separuh muka 15,000, satu muka 30,000. Dapat menegangkan kulit tanpa operation lah, bahan-bahan ni. Dan ada macam-macam lah, IPL, dermabrasion, laser dan seterusnya. Jadi dengan rejuvenis, kalau dengan kita gunakan dengan cara yang betul, beristiqamah, dia dapat memberi ketegangan kepada kulit, awet muda, cerah, kulit yang saya rasa lebih muda daripada umur kita sebenarnya. Saya berkongsi lah, kalau umur, kalau dah meningkat, apa masalahnya? Seperti kedutan, betul tak? Kulit kita kendur, yang roma terbuka, dah start lah kulit berjeragat, bertumpuk-tumpuk. Jadi itu yang formulasi yang kita gabungkan dalam rejuvenis untuk membantu kulit-kulit seperti itulah. Dan Alhamdulillah, kita juga ada bahan-bahan yang saya rasa bertahap sangat-sangat baik, tapi semua semula jadi. Kita tak gunakan apa-apa chemical dalam rejuvenis ni. Saya syorkan pengguna, memang saya sangat bertekan tentang kualiti, dan juga bahan yang kami gunakan adalah 100% semula jadi. Walaupun mungkin taklah secepat chemical, tapi dalam masa 2 minggu kita akan nampak kulit kita lebih tegang, lebih berseri. Kerana kita ada bahan-bahan seperti saya cakap tadi, 3 jenis stem cell. Kita ada jenis Phytoceltec apple, daripada anggur, dan juga daripada pokok argan. Pokok argan ni memang sangat unik kerana cuma ada di Morocco. Satu dunia tak ada pokok argan ni. Tapi stem cellnya unik kerana ia dapat penetrate terus ke stem cell kulit, dan dia menguatkan stem cell kita supaya collagen dan elastin kita makin aktif. Dia semula jadi. Kalau collagen dan elastin kita aktif, kulit kita naturally akan jadi anjal. Bila anjal, kedut-kedut semua akan kurang. Kulit akan tegang. Itu yang kita nak, something yang natural. Dan kita ada satu bahan yang Easy Lions daripada Manna. Manna tu kita tahu Arabic gum. Arabic gum ni bukan saja boleh dimakan, tapi boleh digunakan sebagai kosmetik. Cara ia yang tadi tu dari dalam,
yang ini dari luar. Jadi bila kita sapu saja Rejuvenate, kita akan nampak lihat kulit kita makin naik. Dalam 2-3 minit tu dia memang obvious sangat. Especially bawah mata, kedutan tu kita nampak. Dan line-line keliling mulut kita ni selalu mendalam kan. Dia akan kurang dalam 2 minit aja. Dia akan tarik kulit kita ke atas. Dan licin. Dan kita juga ada bahan-bahan seperti vitamin C, bahan-bahan pencerahan yang semula jadi, dan lipobel iaitu air daripada Swiss Alps untuk melembabkan kulit, dan bahan-bahan yang kita rasa sangat penting untuk yang nak merawat kulit secara semula jadi. Serum ni mudah saja guna. Selepas kita cuci kulit kita dah bersih, kita ratakan aja. Boleh gunakan bawah mata, boleh gunakan leher. Yang ada tanya saya boleh guna payudara, boleh, tak ada masalah pasal dia natural. Sapukan, tunggu dalam 2 minit. Bila kulit dah naik, dah tegang tu, baru kita gunakan moisturizer dan seterusnya. Baru kita dapat kesan yang sangat baik. Siang dan malam. Dan botolnya kita buat airless pump, jadi tak payah nak korek-korek. Pasal bila kita gunakan tangan korek-korek, dia menyebabkan apa tu kata orang, kuman berkompolis tu. Jadi dia pump aja, dia dalam 1-2 pump kita boleh ratakan satu muka. Dan finishing je kita berikan serbuk belian. Orang nak kulit berkilau kan. Selalu orang kata, Wan Syarif, saya nak kulit berkilat-kilat, berkilau-kilau. Jadi yang itu kita gunakan serbuk belian. Memang belian betul bukannya Mixa ke Mika, tapi memang serbuk belian. Halus, yang apabila diratakan dia akan memberi natural glow, lutsina yang natural. Sambil membantu perjalanan darah di kulit. Itu kelebihan belian dalam skincare. Memang sekarang ni trend menggunakan belian dan batu-batu precious stone dalam skincare. Itu sajalah. So saya nak syorkan yang ingin menggunakan produk Rejuvenate dan Gorgeous ni, boleh mendapatkan, nanti saya akan berikan nombor-nombor telefon yang mereka boleh contact lah untuk mendapatkan produk-produk kami di seluruh Malaysia. Gorgeous daripada umur 12 tahun ke atas boleh meminum Gorgeous. Dan kalau ada masalah kesihatan, yang bawah 12 tahun pun boleh minum, tapi setengah sachet. Dan Rejuvenate kami syorkan untuk mereka yang 20 tahun ke atas. Especially yang ada masalah penuaan di kulit lah. Guna mudah saja, ratakan aja satu kulit. Rejuvenate maknanya dia ada satu set ke atau macam mana? Tak, dia cuma serum. Serum sahaja. Maknanya diguna dengan produk lain ke? Boleh. Tapi syorkan produk tu mesti semula jadilah. Jangan gunakan produk-produk yang ada chemical. Kerana dia tidak akan memberi kesan yang baik pada kulit. So gunakan Rejuvenate dengan produk yang natural. Tapi insyaAllah kita akan keluarkan set yang penuh untuk bersama Rejuvenate. Tapi sekarang ni kami keluarkan Rejuvenate kerana kami tahu dalam set penjagaan kulit, serum adalah paling penting. Akan memberi kesan yang terbaik. So keluarkan Rejuvenate dulu, kita akan follow dengan bahan-bahan lain lah. Dan mungkin kita nak tahu macam mana kita nak dapat produk ini. Saya berkongsi tentang apa aktiviti dan juga nombor-nombor telefon yang boleh didapatkan oleh para pendengar. Sekarang ni kita akan ada promosi pada bulan Mei ni. Bulan Mei ni kita ada promosi IKIM, untuk IKIM saja, khas untuk pendengar, untuk hujung bulan sahaja, hingga hujung bulan. Hari ni hingga hujung bulan. Setiap pembelian produk Gorgeous 30 sachet atau Rejuvenate, kami akan memberi voucher bernilai RM100. Maknanya diskaun RM100 untuk beli produk yang seterusnya. Saya rasa besar tu kan, RM100. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Pada hari ni 22 Mei hinggalah 31 Mei. Combo stem cell kami masih teruskan, iaitu membeli satu Rejuvenate dengan satu mini Gorgeous dengan harga RM500, keahlian percuma. Beli set ni dapat keahlian. Dan kami tambah lagi voucher RM100. Jadi memang sangat-sangat menarik. Combo Gorgeous, 2 Gorgeous, 1 Gorgeous 30 sachet, 1 18 sachet, RM500, keahlian percuma. Ditambah juga dengan satu lagi voucher bernilai RM100. Dan kami masih ada lagi promosi mobile stokis, kerana ramai yang
telefon bertalu-talu macam mana nak mobile stokis, macam mana nak mobile stokis, kerana saya rasa Gorgeous dah namanya pun dah sangat terkenal di luar sana. Jadi kami ada buat promosi untuk mereka yang masih nak jadi mobile stokis dengan modal yang sangat rendah, iaitu 3,500 sahaja, layak mendapat akaun status platinum, yang paling tinggilah platinum. Dapat 10 set produk, 15 voucher RM100, dan juga 15 pin lah untuk keahlian. Kami ada banyak aktiviti pada bulan Mei ni. So yang pertama ada program keusahawan di Gorgeous Charisma Center Ulu Tiram, Johor, pada malam ni juga 22 Mei. Dan program santai mesra bersama Duta GoCell iaitu Kai dan Rosma di Festival Belia Putrajaya segmen Pavilion Negeri pada 23 Mei hinggalah 26 Mei. Di Putrajaya, sekali lagi di Festival Belia Putrajaya segmen Pavilion Negeri, 23 hingga 26 Mei bersama dengan Kai dan Rosma. Dan malam ni di Gorgeous Charisma Center di Ulu Tiram. Ketiga adalah program Manja Gorgeous. Manja Gorgeous pula ada di nombor 38-02 Jalan Austin Heights, Taman Mount Austin, JB, pada 25 Mei jam 2 petang. So datanglah beramai-ramai bersama-sama kawan-kawan ke family dan seterusnya. Dan nombor-nombor talian bagi mereka yang ingin menghubungi saya ataupun mobile stokis yang ada di seluruh Malaysia, sila hubungi HQ 0377287090, 0377287090. Mobile stokis ataupun distributor yang ada adalah 0104296588, 0104296588, 0129203461, 0129203461, 0197444400, 0197444400, 0197551391, 0197551391, 0192936502, 0192936502, 0137283583, 0137283583, 0176274454, 0176274454. Di Sarawak 0168786574, 0168786574. Di Singapura juga kita dah ada distributor dan juga produk di sana. Sila hubungi 98671596, 98671596. Yang ingin melayari website kami www.gocell2u.com, gocell2u.com. Dan kita juga ada FB iaitu GoCell International. Setiap di FB, siapa yang ingin bertanya soal, ingin tahu lebih tentang produk, boleh masuk ke FB dan saya akan jawab lah. Jangan apa saja yang nak ingin tahu, nak jumpa saya, nak berbual ke, boleh tag kat FB mungkin dengar suara je nak tahu siapa belakang suara ni nak tengok orangnya cantik jadi itulah. So kata penutup dari saya. Ya, silakan. InsyaAllah saya akan ke udara lagi dengan Radio IKIM sepanjang umur di bulan Jun depan, pada hari Rabu juga, pada waktu yang sama. Saya sementara itu saya doakanlah kesihatan, kebahagiaan dan keceriaan anda semua. Semoga bulan Rajab yang mulia ini mampu meningkatkan lagi kesolehan dan amalan kita dengan berpuasa, qiyamul lail dan bersedekah, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. So saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa atau tersilap kata. Yang sempurna hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan remah dan kurang dari saya. Mungkin kita ulang sekali lagi nombor telefon. Boleh? Dari HQ, siapa yang nak hubungi saya di HQ boleh hubungi 0377287090. Bagi pengetahuan para pendengar, HQ kami di Damansara, di PJ. Di PJ di Lebuh Raya Sprint, di bangunan 10 Boulevard.
Tapi kalau tak sampai kat sana boleh call 77287090. Dan mobile stokis kami 0104296588 atau 0129203461 atau 0197444400, 0197551391, 0192936502, 0137283583, 0176274454, dan di Sarawak 0168786574, di Singapura 98671569. Semua rakyat Singapura boleh juga hubungi mereka, ataupun kami juga boleh menjawab apa-apa soalan yang ingin ditanyalah. Dan jangan lupa kami website kami www.gosell2u.com dan juga di FB Gosell International. Dan di akhirnya kita berterima kasih kepada Puan Sharifah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Assalamualaikum. Badan sihat dan bertenaga, Kodes sudah pasti pilihan saya. Kekal cergas dan sentiasa ceria. Kodes pilihan saya. Nampak mudah, apa rasanya? Kodes sudah pasti pilihan saya. Sihat, cantik, ceria dan mudah bergaya. Kodes kuat, jika kuning. Kodes